Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Nur Afrina Umaira, wartawan TVPSS Sekolah Kebangsaan ke-22. Hari ini kami berada di Pusat Sumber Sekolah bagi membuat liputan khas bengkel Pemerkasaan Pengawas PSS Sekolah Kebangsaan ke-22 bagi tahun 2026. Bengkel ini bertujuan melahirkan pengawas pusat sumber yang berilmu, berdisiplin serta mampu menjadi contoh kepada rakan-rakan lain di sekolah. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita saksikan perjalanan bengkel ini. Bersama kita sekarang ialah Guru Penyelaras Pusat Sumber Sekolah SKKB2. Teacher, apakah objektif utama bengkel pemerkasaan ini? Bengkel ini diadakan bagi membimbing pengawas PSS agar lebih berkeyakinan, berdisiplin dan memahami peranan mereka dalam membantu pengurusan pusat sumber sekolah kita. Okey, terima kasih teacher. Sama. Baiklah, bersama kita sekarang ialah salah seorang pengawas pusat sumber sekolah SKKB2. Boleh kamu perkenalkan diri? Nama saya Nur Zalia Irdina binti Zul, kelas 5AA. Apakah pandangan kamu tentang bengkel pemerkasaan pengawas PSS yang diadakan hari ini? Pada pendapat saya, bengkel ini sangat menarik dan bermanfaat kerana kami dapat belajar tentang tanggungjawab sebagai pengawas serta cara mengurus pusat sumber dengan lebih teratur. Jelaslah bahawa bengkel pemerkasaan pengawas PSS ini memberi impak yang positif kepada murid. Program sebegini bukan sahaja meningkatkan kemahiran kepimpinan, malah membantu melahirkan murid yang berdisiplin dan bertanggungjawab. Semoga pengawas PSS Sekolah Kebangsaan ke-22 terus cemerlang dan aktif dalam memajukan budaya membaca di sekolah. Sekian liputan khas TVPSS Sekolah Kebangsaan ke-22. Teruskan bersama kami untuk informasi dan aktiviti menarik di sekolah.